Burung ini dianggap antara yang paling gagah dalam sejarah evolusi. Macam ni cerita dia. Namanya kakapo. Ia sejenis burung kakak tua dari New Zealand. Masalahnya kakapo ini burung yang tak boleh terbang. Nak berjalan pun perlahan dan kekok. Tapi yang peliknya dia boleh memanjat pokok. Cara utama kakapo bergerak bukan terbang, tapi dia akan panjat pokok paling tinggi kemudian terjun ke bawah dan berharap ada dahan atau semak yang boleh menyerap hentakan. Pelik kan? Bila masuk musim mengawan, kakapo jantan akan menggali lubang, duduk di dalamnya dan menjerit sekuat hati untuk memanggil kakapo betina. Masalahnya, cara ni jarang berjaya. Kadang-kadang sekali saja dalam beberapa tahun. Bila jeritan itu gagal, ada kakapo yang jadi lebih pelik. Dia akan cari batu dan cuba melepaskan nafsunya di situ. Jeritan kuat itu bukan sahaja menarik perhatian betina, tetapi juga memberi isyarat kepada semua pemangsa dalam radius beberapa kilometer bahawa ada makanan besar yang tak boleh terbang di situ. Pertahanan utama kakapo pula sangat menyedihkan. Bila terancam, dia akan berhenti bergerak dan berharap musuh menyangka dia hanyalah semak. Kebetulan pula warna dia hijau kan? Satu-satunya sebab kenapa kakapo belum pupus ialah kerana manusia campur tangan dalam melindungi spesies ini habis-habisan.